Okey geng. Assalamualaikum. So kita ada nak masukkan barang apa? Ini barangnya. Kita nak masuk Red Leo PWK saiz 34. Karburetor lama aku ni Red Leo juga, tapi ni saiz 32 ni pun dah sedap. Boleh lah try 34 ni macam mana. So kita buat unboxing sikit lah tengok apa yang ada di bahagian dalam. So yang atas ni dia bagi 2 getah dengan set pilot dengan main jet. Ni nanti apa ni lah. Kita buka dulu. Susah sikit buka satu tangan ni. Lepas tu dia bagi intake ni kita tak pakai pun nanti. Kita tepi dulu. Inilah dia karburetor dia. Semat warna merah. Kita letak dulu. Tengok dalam ni yang last dia bagi lagi pilot dengan main jet juga. Nantilah ni aku buka. Sekarang benda ni yang kita merecik tu. Tengok sikit. Masuk. Ni kalau masuk ni tak pergi juga, tak meter 200 juga, tak tahulah. Kenapa aku nak tukar? Kenapa aku nak upgrade saiz 34? Sebab aku sebelum ni dah pakai saiz 32. Ada sebab. Tapi itu mudah je. Sebab salah satunya saiz lah. Saiz 32 dah sedap dah, respon tengah ada, ujung ada, awal pun ada. Memang keluar lagi cepat lah kan. Tapi yang 34 ni Geng TZM kata ada yang saiz 34 ni memang untuk orang racing lah senang cerita kan. Tapi kita ni racing tak racing, kita kejap-kejap je racingnya. Tapi standard saiz 34 ni untuk orang main dalam track lah. Okay lah. Aku pun tak tahu nak buat apa. So inilah kita punya unboxing je dah. Ni unboxing dia. Mungkin campur-campur sikit, macam beli celaru sikit. So inilah unboxing kita. Nanti kita masuk. Okay, sekarang ni aku nak tunjukkan beberapa perbezaan model lama dengan model yang baru. Beberapa beza yang luaran daripada segi luaran, apa yang kita nampak. Benda yang pertama yang kita nampak, beza yang baru dengan yang lama. Of course lah, dia punya takungan minyak ada transparent. Okay, transparent. Lepas tu satu lagi dia punya tu lebih panjang. Dia punya takungan je ni, so lagi panjang daripada ini. So lagi banyak lah boleh takung minyak, boleh simpan minyak ke dalam tu, boleh lagi banyak. And then yang kedua ni, nampak benda lah ni. Inilah namanya power jet punya setting, adjustable. Ini power jet adjustable. Macam yang lama non adjustable. Nampak radio yang atas pun radio. Yang ini sama je dengan 34 ni, cuma dia punya atas ni tak ada radio, ada kat motor tu. Okay, tengok dulu, tengok keliling. Beza dia sikit je daripada luaran. So yang merah ni
Ini tempat masuk minyak lah. So nanti masa nak pasang nanti cabutlah dia punya getah ni. So yang belah dalam, tunggu jap, bagi aku buka dulu karburator ni. Okay, sekarang aku dah buka. Kita tengok dia punya karburator dulu. Okay, kau tengok karburator lama ni, model lama punya. Nampak tak? Dia punya pilot kat dalam, main jet kat luar ni. Okay, tengok ni dengan yang baru. Nampak tak perbezaan dia? Perbezaan dia. So dia punya pilot dengan main jet panjang panjang daripada yang biasa. So nanti memang ni dekat ujung bawah ni, ujung bawah dia punya tabungan minyak ni. So boleh sedut lah, insyaAllah lah. Lebih yakin lagi lah kalau nak lock lama tu kan. Kalau minyak takut tiba-tiba turun lambat ke, paling-paling tidak minyak turun lambat, ujung-ujung kat takungan air, takungan minyak tu masih ada. Okay, so itu daripada pilot jet dengan main jet. Ni yang lama, yang baru. Yang lama punya so dah nampak lah So yang lain-lain kat sini. Okay, tengok ni. Yang lama punya ni tempat minyak tau, tempat roket. Ni roket dalah ni. Mana ni? Dalah ni kat dalam ni. Dia ni kat dalam ni. Okey. Yang lama punya, nampak tu, lubang dia ada 2 tau. Lubang dia kecil sangat. Macam ini aku dah pahal kabur ni. Okey, yang ini aku dah korek dah. Korek besar sikit, tapi yang belakang tu aku tak korek lagi. Tapi korek satu ni pun alhamdulillah lah, buat masa ni okey lagi lah, masih okey. Mungkin kalau nak safety lagi, boleh korek lagi yang belakang. Belakang ni pun boleh korek. Ada orang lain pun suggest korek je, bagi keluar 4 lubang. Sini satu, sini satu, tepi kiri kanan ni. Tepi kiri kanan pun dia suruh buat juga. Itu orang lah, tu dia punya pandangan. Sebab dia pun dah selalu pakai, dia pun selalu setting. Yang kita ni baru-baru je kan. So inilah. Kalau yang baru, dia tunjuk yang baru pula. Okay, nampak tu, besar sikit. Tempat minyak lalu baru besar. Bukti besar. Ni, nampak ni. Boleh masuk mana? Ni. Ngam-ngam. Nampak? Ngam besar. Okay, kita tengok yang lama pula. Pakai yang sama. Okay, kita ambil yang lama. Yang depan ni terang-terang tak boleh masuk kan? Tapi tengok yang belakang. Nampak? Susah lah rakam satu tangan buat kerja, satu tangan pegang nak merakam. Tak puas hati lah aku. Langsung nampak? Bezakan sendiri, mana lagi besar, mana lagi kecil. Sebab tu karburator lama orang besarkan. Tapi yang ni mungkin aku akan besarkan juga. Standby lah, kita standby. So kita letak balik. Okay, itu yang lama, perbezaan yang lama dengan yang baru lah. Lepas tu ada lagi perbezaan dia. Perbezaan dia dekat roket. Dekat roket. Yang ini yang lama, yang ini yang baru. Tengok beza dia. Ini beza yang lama, yang lama belah kanan, yang baru belah kiri. Yang baru ni lagi pendek. Lagi pendek daripada
yang lama. Apa lagi yang beza? Yang bezanya terang-terang dah ni, dia punya pampung minyak ni. Pampung minyak ni pun bagi lagi kecil. Macam ni aku tengok ha. Besar. Kecil je. Ni dia potong lekuk sini ya. Macam ini tak ada lekuk sini. Nampak? Tengok ha. Aish. Oh. Tengok macam ni lah. Okey. So minyak boleh masuk lagi banyak. So dia kecilkan, dia runcingkan sikit. Ini agak gemuk sikit. So ini dia runcing sikit, lepas tu ada besar. So itulah function dia. Okey, macam sama. Oh, dia tak ada mendalam ni. Ni apa lah? Tempat overflow ke? Minyak overflow ke? Macam je. Tiba-tiba pula tak pasti. Yelah kot. Mungkin lah, mungkin. So itu je lah dia. So itu je lah. Kalau ikutkan itu je untuk yang baru ni. Yang lama kita boleh simpan dulu. So kita cari setting yang baru. Oh, sebelum tu, yang ni aku buka-buka kotak, memang dia dah ada saiz ni. Saiz dia berapa lah saiz dia? Ish, mana pula saiz dia ni? Kejap lah aku buka. Pergi puas hati sikit. Okey geng, kita sambung ni tadi. Okey, yang ini barang-barang apa yang dah dapat. Apa yang dapat semua. Lupa pula. Ni dengan intake. Okey, sekarang ni cerita pasal pilot dengan main jet dulu lah. Okey, yang dua ni saiz main jet saiz 120, pilot dia saiz 32. Okey, yang ini dua, yang dalam carburetor ni. Ini yang dalam carburetor. Okey, untuk seterusnya yang dibagi dalam ni, dalam bekas ni, saiz dia 125 dengan 130. Ni pilot, ni main jet. Yang pilot dia ni saiz berapa Okey, ini saiz 34, ini saiz 36. So dia naik 2 mata, 2 mata. 2 mata untuk pilot, 5 mata untuk main jet. Dia naik besar dia lah. Lepas tu dapat spare satu jarum. Okey, yang dalam plastik pula, yang dia bagilah spare. Ni main jet saiz 115, yang ini 135, yang ini 140 untuk main jet. Untuk pilot 38, 40 dengan 42. So yang ini untuk main jet dengan pilot jet. Okey, kenapa kita beli carburetor baru ni dapat pilot dengan main jet dia banyak? Kenapa? Okey, salah satu sebabnya mungkin pilot dengan pilot yang lama, senang cerita lah. Okey, ni ini pilot rumah yang aku beli sebelum ni. Aku pakai untuk kat carburetor saiz 32 ni. Okey, yang ini pilot ni. Ini pilot pula. Ini main jet. Silap, sorry. Okey, tengok beza dia. Keren lagi. Okey, untuk saiz semua PWK punya carburetor, saiz standard dia ini. Inilah saiz standard dia. Main jet. Pilot aku malas nak tunjuk.
So inilah sebab ni video paling dekat. Ni size standard je. So yang Red Leo ni dia panjangkan. So benda ni aku tak pasti dekat Shopee ataupun kedai-kedai ada tak dia jual yang jenis panjang-panjang macam ni. Tu aku tak pasti. Itulah mungkin salah satu sebabnya dia bagi banyak. Sebab mungkin lah, mungkin dia lah salah satunya carburetor yang panjangkan pilot jet dengan main jet. Tu pada akulah. Mungkin aku tak tahu. So itu je dulu. Buat masa ni itu je lah yang aku nampak perbezaan dekat carburetor baru dengan carburetor lama. So ya, aku dah tak ada apa benda nak buka. So kita jumpa next video. Like and subscribe. Share sekali, jangan lupa. Okay, Assalamualaikum. Geralu Peruja.